Bila kita gabungkan usaha-usaha yang dilakukan ini, kita akan mendapat satu perenggan yang cukup cantik, cukup menepati seperti mana yang dikehendaki dalam ulasan, iaitu maksimumnya 100 patah perkataan. Okey, boleh pelajar? Jadi untuk seterusnya, semua pelajar lah akan menggabungkan perenggan ini, 3 usaha ini menjadi satu perenggan ulasan. Okey, lepas itu kita akan sama-sama bilang patah perkataan. Cikgu percaya akan mencapai 100 patah perkataan yang dikehendaki oleh dalam rumusan yang selalu ditekankan untuk pelajar membina ayat yang baik. Okey. Cikgu rasa itu sahaja. Cuba sebelum berakhir, sebelum berakhir pembelajaran hari ini, kita lihat hasilnya yang telah dibincangkan tadi. Aktiviti 1, 2 dan 3 kan. Jadi pembelajaran ini cikgu minta pelajar merumuskan balik, ingat balik, rumus balik tentang 3 cabaran memajukan sukan yang telah awak bincang pada aktiviti pertama. Okey, seterusnya pelajar cikgu minta pelajar merumuskan tentang 3 usaha memajukan sukan. Okey, cikgu rasa masa waktu cikgu pun dah habis. Dan jadi berhenti setakat ini sahaja. Jadi kita akan sambung pembelajaran kita untuk seterusnya. Okey, itu saja. Okey, terima kasih, jumpa lagi.